Ni masalah yang saya alami kan. Benalah ni dia masalah. Dia jadi macam mana tau. Dia jadi top tu gear 4, masuk ketuk gear 4, dia jadi menarik-narik. Macam kita tarik kelas. Padahal kita tak ada tarik kelas. Macam tu lah jadinya kalau benalah ni. Masalah bearing ni. InsyaAllah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf lah, video nak buat pas pemasangan gearbox semua tadi tak dapat nak pakai, nak buat kan ada masalah. Nak buat video ni pun tak ada dah. Ini kat tempat lain, bukan kat bengkel. Barang tripod tertinggal. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang mulia, insyaAllah. Dinamik tinggal dulu. Settle benalah ni dulu. SS ni masalah itu bang, saya rasa dia punya bearing ni, bearing kelas mana bearing ni, saya tahu mana pula bearing tadi ni. Ni bearing ni dia dah longgar. Bearing dia dah longgar dah. Dah PY tu kot lain. Buka itu, buka dengan Hakim. Sebab tengok gearbox tadi elok je semua, insyaAllah. Tapi kalau tak apa nanti buka lagi lah. Itu je, insyaAllah. Belajar niat, insyaAllah. Pening kepala kek mam motor, bohol motor.